Dua kapal ni berasal dari toyline yang berbeza, tapi boleh bergabung menjadi kapal baru. Pertama, kita ada Guards Falcon dari Blockis Hero Station. Mempunyai dua gimmick, boleh bertukar menjadi Flight Mode dan juga Hyper Mode. Yang korang tengok sekarang adalah Flight Mode. Ini tolak ke atas, ini tolak ke atas, tukar posisi, sayap belakang, pusing sampai jadi macam ni. Betulkan balik posisi tangan sampai jadi macam ni. Ini tolak ke bawah. Dan inilah dia Guards Falcon Hyper Mode. Sementara ini adalah Guards Hawk yang berasal dari Blockis Ultraman Defender version yang pertama. Sama juga mempunyai dua gimmick, iaitu Flight Mode dan juga Dragon Mode. Yang korang tengok sekarang adalah Flight Mode. Tolak ke belakang, tolak ke belakang. Benda ni pun tolak ke belakang. Dan ini dia Guards Hawk Dragon Mode. Dan sekarang masa untuk gabungkan dua ni menjadi Guards Griffon. Dengan cara korang cantumkan ni dan ni ke sini dan sini. Masuk dulu yang tepi, lepas tu baru fokuskan yang lain sampai jadi macam ni. Badan dia tolak ke bawah, ketatkan bahagian sini, dan bahagian ni tolak ke depan. Dan inilah dia Guards Griffon. Tolak dia ke atas, sama juga dengan yang ni, untuk mengeluarkan serangan Hypertone Laser. Buat yang tertarik nak tengok review Blockis Ultraman Defender version, boleh langsung tekan link di bawah.